Yang muda-muda saya nak pesan, soal rezeki jangan bimbang. Rezeki adalah jaminan mutlak daripada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini melainkan aku yang menjamin, menanggung rezeki mereka. Ada orang tanya, tu haiwan Ustaz, Tuhan tak sebut pun manusia. Tak apa, kita rujuk surah ke-29 Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kenapa turun ayat 60 Al-Ankabut? Dikaitkan dengan peristiwa hijratul Rasul. Ada di kalangan sahabat, beberapa orang sahabat yang enggan tidak mau berhijrah ke Madinah kerana bimbang di tempat baharu bagaimana kehidupan mereka nanti. Mereka dah biasa dan selesa di bumi Mekah. Maka turun ayat. Allah kata, dan berapa banyak binatang yang tidak mampu mengurus rezeki mereka, tapi aku yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Kamu kita. Aku dengar dan aku tahu keluhan kamu, apa yang berbolak-balik dalam hati kamu. Bila turun ayat ni, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat Nabi pun keimanan mereka terus meningkat, sama-sama berhijrah ke Madinah.